Hello. Bang, adik baru bangun bang. Apa tu? Lepas tu nak beritahu je lah, baru bangun tu je. Kat mana? Kat mana je lah, sibuk Bagi tahu dek je lagi kan. Dah bagi tak, kan dek suruh update abang je. Update lah kat mana? Orang patut tinggal kat mana? Dekat AB Mart. AB Mat mana? AB Mart bandar. Tu buat apa kat sana? Tengah beli radio. Baik. Tak ada radio, sebab tu tak ada bagi tahu mami and dad. Okay, beli. Abang bagi tahu ni adik dah bagi tahu Lepas tu balik. Baru kamu Oh my god, my auntie, my mom's virtual tadi. Auntie. Kenapa ni datang tak pakai seluar? Betul. Tak ada orang tegur ke? You already got. Auntie cantik sangat hari ni. Pakcik. Hai, nak buat. Oh my god, auntie suka Paksa. Nenek Aina. Halo. Nekna. Hello. Nekna. Nekna. Alah, Nekna nak Apa you. nama awak? Nekna. Ni begini. Mana ni? Siapa ni? Macam mana? Macam mana? Kakak semalam saya jumpa dia jadi aunty saya. Tak tahu. Takdir kan? Siapa kita nak menidakkan takdir? Betul tak? InsyaAllah. Comelnya suara sengau. Dia tak pakai tudung. Dah tak pakai tudung. Siapa tu? Tutup paling belakang. Kita start daripada kanan dulu. Aidan Nabil rokok dengan Dilan bin rokok. Learn your lesson. Mika bin rokok, Migrat. Awak bertiga. Tengok tu. Dah haka. Tengok tu. Mana? Lari. Tengok dulu dah haka. Tapi dad dia tak rotak. Ada aku lah marah. Aiman gelak. Aiman. Kenapa? Tak baik lah. Jom sikit rotan baru. Ya. Kau jangan aku. Alamak. Jom sikit rotan baru. Saya tak sampai hati nak rotan anak cucu saya. Jadi saya biar dad je. Oh, Mexico. Ayam mami. Mami lagi. Mami je buka-buka. Nak naik boat. Abang Aiman nak naik boat. Abang Mat tak ada bot lah. Tak lagi garanti radio yang punya. Inilah abang aku 3 orang ni kena jaga aku. Layanlah ya perangai aku ya. Enggak sangat kan jaga Dekna kan. Ini Aina rosak pun tengok. Jangan lemas sudah. Jangan lemas tau. Okey, lebih kerja bagus. Kau tengok. Kenapa buat Abang Omar risau? Risau apa? Abang Aiman tak reti benang kan? Kak. Miau. Dia nak jadikan saya madu dia. Sumpah dah. Yo. Sekejap, Aduh. Abang tu cakap. Abang tu. Laki saya. Aina Nabila binti Rok. Kenapa abang cakap awak tiba-tiba dengan lelaki naik Vespa Salah faham. Abang ni tumpang kan? Abang cakap abang tumpang kan? Abang mengaku dah cepat abang. Salam. Peluk ni. Ni cucu ni. Bukan nak peluk. Kalau saya peluk saya lupa orang. Peluk. Aku sebagai abang, aku nak korang peluk. Ya. Minta maaf. Bye-bye. In family Roko, we have to hug each other. Dia Abang Monyet. Jom. Abang Azan. Peluk Jom. Azan. Tak. Aman datang balik.